Kak Setia ni satu benda tak suka bila cuti sekolah ni. Dia jadi darah rempit. Okay, what's up guys? Oi, gelap. Welcome back to my running vlog. Jadi hari ni Raya Haji. Kita tak cuti. Kita masih teruskan kita punya training. Semalam je kita cuti sebab kita puasa. Okay. Jadi hari ni kita fokus balik. Kita buat menu threshold hari ni dengan berbekalkan satu saja tin boom isotonic. Menu sama, threshold, breakdown yang sama lagi. Kita tak tukar lagi. Hari tu kita dah try nak upgrade tapi fail. Jadi kita stick dengan breakdown yang sama lah. 2 kilo warm up, 2 kilo warm up, 2 kilo threshold untuk 3 set, 2 minutes rest in between, and then 2 kilo cooling down. Ini kita di Setia. Agak panas lit lah. Kita kat luar hari ni, dalam ramai. Raya Haji, photoshoot lah, merendak lah. Jadi kita kat luar. Okay, jadi kita kat sini, kita punya starting point. Kat sini juga akan jadi water station kita. Water station. Jadi loop kita akan main kat sini je, straight ni je. InsyaAllah dapat sekilo untuk satu loop. Agak panas, jadi hari ni kita dah prepare sunglasses kita. Alright. Padu daripada Decathlon. Okay. Kak Setia ni satu benda tak suka bila cuti sekolah ni. Dia jadi darah rempit. Wah, come on. Benda ni jadi kebiasaan lah duduk-duduk kat sini. Okay, kita hampir done set warm up dah. On the way ke set yang pertama, threshold. Let's go. Bismillah. Angin dan panas bergabung meletup. Yes, let's go. Set yang pertama. Okeylah, kat sini aku lajukan sikit sebab tak ada apa yang menarik pun yang berlaku kat sini. Cuma ada mak rempit je. Hai. Okey, part ni pun aku lajukan sikit sampailah tiba-tiba. Kawan kita Syafiq. Jom, say hi, say hi. Hi. Okey, sambung. Tak tahu nak tunjuk apa kat sini sebab sama, tak ada apa yang menarik. Okey, dan habis set pertama. Pertama kita 4.09. Sekarang rest. Kita bawa pace 5.5 ke 6 saja. Water station yang terdepan tu, kita akan ambil 2-3 sip dan standby untuk set yang kedua. Okay, ini sebenarnya dah gabung set kedua dengan dah masuk pun rest set kedua. Set yang ketiga. Semen naik ke? Oh, nak juga. Tapi last set all out sikit lah. Bukan 100%. 85 90. Okay, set yang kedua 4.19. Drop. Sebab kita rest, kita bounce back kat set yang ketiga. Okay, kat sini sebenarnya aku dah rasa letih sebab panas semua. Dan kat sini juga sebenarnya aku dah kena side stitch. Agak slow lah kat sini. Tapi aku tak putus asa, aku teruskan lari juga.
Yes. Okay, tadi kan sebab side stage lari slow. Jadi untuk rest set yang ketiga ni, aku ganti balik. Ganti dengan stride. Kiranya tak ada slow lah waktu ni. Aku buat speed sikit waktu ni dan cooling down. And then habis. Okay, done. Kita punya threshold ni. Mengeringkan badan. Si baik bawa tuala daripada LIHM untuk lap dia punya peluh. Sebab dah tunggu lah kita, jadi kita agak rushing. Tak cooling down kat rumah ya. Alright. So overall previous training lagi stabil. Hari ni penat juga. So nak kata berjaya, tak berjaya sangat. Tapi itulah pembelajaran. Proses. That is proses. Kita tak boleh mengharapkan setiap apa yang kita buat akan meningkat, sentiasa meningkat. Dia akan ada yang menurun juga. So yeah, keep training and keep improving. That's all for today. Thank you for watching. Goodbye.